Dah besar dah kamu. Allah nak lama tak jumpa awak katanya. Nak tak cuba lah, cuba dulu. Sedapnya. Kau masak kan di timah? Iya kak. Kalau sedap, cubalah lagi penat Tima masakkan dapur tu. Cantik rumah ni. Kamu ke rumah? Tidak ada. Lagi pun suami cik yang buat. Mak kata, dah besar kamu. Tahu apa tu? Bila nak kahwin? Anak sulung maklum tu. Dah lama berkahwin. Kamu? Saya masih belajar lagi lah Mak Dok. Nak belajar sungguh-sungguh. Nanti tak boleh situasi. Farah. Perempuan belajar tinggi-tinggi pun akhirnya duduk dapur juga. Bagus. Dah lama ke kat sini? Tak besar-besar kamu ya? Sudah apa sekarang? Gaji berapa? Alhamdulillah, gaji cukup tak bagus tapi kerja berdekat saja. Adik, result SPM kamu dapat berapa? Anak bongsu maklum tu semua ditapaunya 9A. Kamu? Maklum ni riak pula. SPM adik elok je. Cuma tak ada bagi tahu result je lah. Akak, waktu raya ni eloklah kita tanya benda yang gembiranya saja. Nanti dia rasa malu pula. Ya, betul tu. Kak, kalau tak nak duit, kita boleh buat Astagfirullahaladzim. Maafkan maklum noh. Mana tak perasan pula kata-kata maklum ni dah menggoreng hati hampa. Maklum noh. Akhirnya Mak Siti